Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang luas. Sebuah taman berbentuk gabungan segi empat tepat dan segitiga sama kaki berukuran seperti dalam rajah. Kira luas keseluruhan taman permainan itu. Jadi sekarang ni kita kena kira luas keseluruhan taman permainan. Jadi yang ini adalah bentuk segi empat tepat dan yang ini adalah bentuk segitiga. Jadi yang A ni kita boleh kira luas segi empat tepat, okey, sama dengan panjang darab dengan lebar. Okey. Jadi panjang adalah 24 meter, okey. Darab dengan lebar adalah 10 meter. Okey, jadi kita kira 24 darab dengan 10, kita dapat 240 meter persegi. Okey. Kemudian kita kena kira luas segitiga. Okey, luas segitiga macam mana? Formula dia adalah 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Okey. Segitiga bentuknya macam ni. Okey, tapaknya yang ini. Okey, ini tapak dia dan ini tingginya. Okey, jadi kita lihat tapaknya yang ini. Okey, berapa nilai tapak dia? Berapa? Jadi kat sini ada 10 meter. Ia adalah sebenarnya tapak segitiga ni tadi sebenarnya adalah lebar bagi segi empat tepat. Jadi kita nampak sama 10 meter. Jadi ia adalah 10 meter. Jadi tapak tu adalah 10 meter. Jadi 1/2 darab dengan tapak 10 meter darab dengan tinggi. Tinggi telah diberi iaitu 6 meter. Jadi 6 meter. Okey. Jadi kita mudahkan. 2 bagi dengan 2 kita dapat 1, 10 bagi 2 kita dapat 5. Jadi kita dah boleh darabkan 5 dengan 6. Jadi 5 darab 6 kita dapat 30 meter persegi. Okey. Jadi keseluruhan luas taman ialah hasil tambah luas segi empat tepat tadi dengan luas segitiga. Jadi kita tambahkan 240 meter persegi tambahkan dengan 30 meter persegi kita dapat 270 meter persegi. Jadi ini jawapan bagi soalan A. Okey, 270 meter persegi luas taman. Okey. Jadi soalan B pula, okey. Pihak Majlis Perbandaran ingin menurap keseluruhan kawasan dengan rumput tiruan. Jika kos menurap ialah RM5 bagi setiap meter persegi. Maksudnya apa? RM5 bagi 1 meter persegi. Setiap meter persegi maksudnya 1 meter persegi sama dengan RM5. Okey. Hitung jumlah kos yang diperlukan. Jadi berapa kos keseluruhannya? Jadi kos keseluruhan bergantung kepada berapa meter persegi luas kita. Okey. Jadi sekarang ni kita ada 270 meter persegi. Jadi kita darabkan 270 meter persegi ni tadi darab dengan RM5. Okey. Kita darab dengan RM5. Jadi kosong darab dengan 5. 0, 7 darab 5, 35. Jadi 5 darab dengan 2, 10. Tambah dengan 3 dapat 1, 3. Jadi kosnya adalah 1,350 untuk taman ini. Jadi kita boleh tulis kos keseluruhan menurap ialah sama dengan ringgit Malaysia 1350. Okey, ini jawapan untuk B. Okey. Jadi setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Okey.